Ya, Assalamualaikum Madani, apa khabar pada pagi ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya dan juga rakan bertugas pada pagi ini dalam keadaan yang sihat ya. Bagaimana pula dengan Hani dan juga Muammar? Alhamdulillah kita pun nasihat juga ya untuk hari ini. Baik Ahmad Dani, bila kita melihat juga kita berada di bulan Zulhijjah ya. Biasanya bulan Zulhijjah ataupun di penghujung Zulkaidah dan juga Zulhijjah ini kita ketahui di mana semangat kita ni ataupun berita-berita semasa mengenai dengan keadaan jemaah-jemaah haji kita. Jadi kita tinggal di negara Brunei Darussalam ini juga rasanya ingin mengetahui macam mana ni untuk kita ni terus juga membakar semangat kita ni dan juga menghangatkan harian kita ni dengan adanya haji berkenaan ya. Jadi bagaimana kita ni menerapkan semangat haji tersebut di dalam musim haji itu dalam kehidupan kita ni walaupun kita ni belum berkesempatan untuk ke sana. Ya, secara peribadi ya, untuk mendapatkan semangat ya menuju ke tanah suci ini bagi saya sendiri ya, memang walaupun kita belum lagi ada kemampuannya untuk menuju ke Duyufur Rahman ini ya, bagi saya iaitu kita walaupun kita ni belum mampu, kita ni jangan berputus harapannya, kita ni akan sentiasa orang berdoa berharap ya untuk mendapatkan menjadi tetamu Allah. Jadi kalau dilihat di sini ya, untuk mendapatkan semangat ni, ia memang kalau kita ni menuju ke sana tu ia mesti bermula daripada hati. Jadi kita ni mesti ada keinginan ya untuk menuju ke sana. Jadi untuk yang lainnya juga, bagi saya juga saya lebih suka ya mendengar bagi mereka yang sudah pulang daripada haji ataupun umrah, saya suka mendengar pengalaman-pengalaman mereka bila mereka berada di sana. Jadi di sana cerita-cerita mereka ni biasalah setiap para jemaah ni memang berbeza dia punya pengalaman. Jadi mendengar daripada cerita-cerita mereka selepas menunaikan umrah ataupun haji, ia lebihnya orang membakar lagi semangat kita ni lagi untuk ingin ya menjadi tetamu Allah, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi perkongsian yang baik. Tadi katanya mula dengan niat, insya-Allah kalau kita ni betul-betul berniat untuk ke sana, insya-Allah semuanya juga akan dipermudahkan untuk kita ni menuju ke sana. Betul. Baiklah, dari daerah Blight kita ingin mengetahui jawapan semasa dan juga informasi ni. Silakan Dani. Baiklah, terima kasih rakan tugas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera, salam jemaat ya Allah. Alhamdulillah, terima kasih atas kesetiaan anda dalam menyaksikan rancangan Rampai Pagi ini langsung yang kami bawakan dari daerah Blight Inspirasi Pagi Audio. Dan seperti biasa pada pagi ini kita kongsikan satu info semasa dan juga bahan visual yang telah disediakan oleh rakan tugas kita. Dan sebagai perkongsian bersama keadaan cuaca di kawasan sekitar Pekan Kuala Blight pada pagi ini dalam keadaan yang hujan juga ya. Namun yang diharapkan kepada bis kita agar sentiasa berhati-hati, terutamanya kepada pengguna jalan raya agar sentiasa betul ansur sesama dengan pengguna yang lain. Baiklah, terlebih dahulu saya mengkongsikan satu maklumat semasa yang ingin kita kongsikan di sini, iaitu mengenai dengan Tamu Pasar Lama Kuala Blight kini mula beroperasi selama 5 hari seminggu ya, iaitu bermula dari hari Rabu hingga Ahad ya. Dan tamu tersebut dibukakan kepada orang ramai bermula jam 3 petang hingga 7 malam, dan pelbagai jualan makanan dan minuman yang disediakan kepada para pengunjung yang ingin mendapatkan ya juadah untuk minum petang maupun makan malam. Itu dia ada satu makluman semasa. Sekarang kita akan beralih untuk menyaksikan satu bahan visual yang telah disediakan oleh rakan tugas kita untuk hari ini. Jambangan bunga ialah bahasa universal yang melambangkan kasih sayang, penghargaan dan penghormatan. Setiap kutuman bunga dan warna membawa mesej yang mendalam, menjadikannya hadiah bermakna untuk pelbagai acara istimewa. Sentuhan jemari yang kreatif mampu memberikan kepuasan bagi yang meminati dalam gubahan jambangan bunga dan coklat. Lazimnya,
Jambangan ini dihadiahkan kepada yang istimewa di hati seseorang. Lebih-lebih lagi dalam memberikan penghargaan atas satu-satu pencapaian ataupun di hari istimewa. Pertemuan Rampai Pagi kali ini membawakan Auda bersama Dayang Azia yang mahir dan minat dalam menggubah jambangan bunga dan coklat. Hadiah yang sangat simbolik dan dihargai sesuai untuk pelbagai majlis seperti hari lahir, ulang tahun ataupun graduasi. Ia bermula dari membuat graduation bouquet untuk anak buah. Lepas satu hari jadi adik-beradik. Lepas satu berminat, lama-lama berminat macam mengikuti dari event-event sekolah-sekolah, graduation. Dari sana start mengikutilah. Dari media sosial, lepas satu dari sana belajar, ada tutorialnya, cabarannya untuk menyesuaikan warna bunganya, inspirasinya kebanyakannya dari media sosial lah. Media sosial mencuba sendiri, berminat pasal warnanya, bunganya, combinationnya. Ia ikut saiz, kalau dummy 30 minit, 20 minit. Kalau ia bersaiz besar, ia akan mengambil masa sejam. Biasanya pelanggan dia menyuruh aku membuat ikut saja dari desain-desain yang aku ada, mereka suruh ikut saja. Biasanya untuk event macam graduation, aku membuat dalam 50 bouquet. Lepas itu kalau macam tempahan biasa, memang dari rumah sajalah. Berinspirasikan dari media sosial, jari jemari lembut bersama imajinasi satu-satu gubahan dengan kombinasi warna yang sesuai agar gubahan serasi dengan cita rasa pelanggan. Hasil kerja tangan beliau ini dijadikan sebagai mata pencarian sampingan di masa lapang. Penggunaan bunga plastik sebagai trend dalam jambangan bunga plastik dan coklat kerana bunga plastik bersifat lebih tahan lama disimpan sebagai kenangan berbanding bunga segar yang layu selepas 5 ataupun 6 hari. Ianya terpulang kepada cita rasa individu dan nilai satu-satu pemberian kepada seseorang kerana ianya mempunyai mesej tertentu untuk si penerima. Pemilihan warna menyesuaikan sama dengan bunganya, ikut macam kita matchingkan sesuai dengan papernya supaya ia nampak menarik, perasaan happy. Macam ada bagi feedback positif untuk macam bunga-bunga ni. Biasanya kertas, bunga, cucuk sate, gam, memerlukan itulah. Selain bunga hidup pun boleh, fresh flower. Kadang-kadang pelanggan ada minta buatkan macam, diorang ada request untuk barang-barang untuk diselitkan ke dalam bouquet tu. Sehari aku boleh buat 30 bouquet. Aku ada impian untuk membuka kedai bunga bouquet untuk senanglah pelanggan datang. Biarpun jika dilihat dengan mata kasar, ianya agak sederhana, namun memerlukan ketelitian dalam menyusun kuntuman bunga sehingga ia benar-benar cantik dipandang mata dan penyesuaian pilihan balutan kertas yang sepadan dengan jambangan bunga yang disusun. Semoga paparan kali ini dapat memberikan inspirasi buat di luar sana dalam mencuba satu-satu kerja seni yang mendatangkan sumber kewangan di samping mengisi masa yang terluang. Setiap bunga ada cerita. Setiap jambangan membawa 1000 makna dan si penerima adalah insan yang istimewa di hati si pemberi. Hadiah jambangan bunga ataupun coklat dihadiahkan sebagai tanda ingatan, tanda kasih dan penghargaan yang tidak mampu diungkap dengan kata-kata.